Kita orang lapar. So kita jalan daripada USN sampai ke Imat. Ni Imat guys. Imat dekat Kubang Kriang. Sebelum kita dapatkan bila, kita breakfast dulu. Cari makanan dulu, okay? Jom. Pakai apa kah? So hari ni kita mencari alas perut sementara untuk kita lari full marathon. Cari perut dulu sebab perut kita dah berkeroncong. Jom kita cari makanan lah. Alas perut. 2 hours later. Kita tukar plan ke mana kah? So kita tukar plan sebab Imat tak ada roti yang kita nak. Kita tukar ke 7-Eleven atau ada roti yang kita nak kan. Okay. Next kita pergi 7-E untuk cari alas perut. Sebab dekat Imat tak ada yang kita nak. Okay. Ada 7-E, 7-E cafe lah. Okay, jom lah. Tapi bukan 7-E cafe, 7-E biasa. 7-E biasa. Tak apalah, Najia ada alas perut. Bapak toilet style dah. Lari beli biskut, cookies and cream daripada Mighty White. Terima kasih sponsor kami. So ini je lah kita makan untuk pagi ulah perut eh. Just ulah perut je guys. Okay, jom lah. So guys, sekarang kita dah sampai dekat Padang eh. Kak, nak pergi mana Kak? Kak? Sekarang kita berada di Padang Utama, Kompleks Sukan USM 1. Okay. Ini saja tempat kita akan Zumba and semua aktiviti. Kat sana Zumba. Okay. Jadi sedap, orang lain tak masuk lagi, kita dah masuk dah. Bapak lah. So guys, kita sekarang nak pergi dekat Padang. So semua orang dah start dah. So jom kan. Let's go guys. I like it. Okay, kita dah sampai, kita dah masuk Padang. So kita pergi kat depan sana. Let's go. Kak, excited tak? I'm excited sebab kita nak Zumba. Yes. Zumba, yeah. Orang Kelantan, saya nak minta kepada semua make some noise. Wow. Semangat. Kakak, makcik di sebelah kanan. Untuk kakak. 5 minutes later. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
sorry. Boleh tak ini? Okay. Thank you. Welcome back. Tahniah kerana melengkapkan Kita nak main game, so kita scan sini, okay? So jom kita start game. Let's go. Tengok ramai gila kan orang. Penuh padang. So first game kita main game ni dulu. Tunggu besaran sihat, okay? separuh suku separuh. So guys, sekarang kita pergi ke next game. Ramai ya. Kita dah pergi merata-rata tuan-tuan. 5 minutes later. Sekarang kita dah settle game tu. So next kita pergi Zone 3. Okay, Zone 3 kat sana belakang So macam as you can see, you guys boleh nampak kita akan baling bola untuk kita lengkapkan complete kita punya task kan. Yeah, 4 tas. 4 task yang akan bagi. So lepas habis 4 task tu, kita akan habis, kita akan dapat hadiah. Go Milo. Sekarang kita akan main game ni pula. Game apa ni guys? Jom kita tengok Ada dekat lah. Mana game, nama game dia? Oh, Zone Tenaga. Okay, jom kita join. Let's go. Sebelum tu kita tengok macam mana dia main. Oh, dia angkat lah. Okay. Jom kita pergi beratur untuk completekan task kita hari ini. Angkat. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? You get it. Tak balik. 2 hours later. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi Kuala Lumpur ambil hadiah. Mana? Tu zon sarapan, ikat zon sarapan. Yes, betul. Okay, terima kasih. Okay, dah dapat sarapan kita guys. Jom kita makan. Bapak. Kita akan pergi tebus hadiah. Tak dapat hadiah. Jom, kita tebus dulu. Let's go. So, ni guys, ni permainan yang kita tebus tadi. Ni adalah hadiah dia. Demi konsen, kita sanggup jatuh Demi Aika. Demi Aika. Bikin ke dia je. Aku tak dapat ikan baru sebab tak dapat ambil gambar. Sabarlah kak Aisyah tak itu bertanya tak. Aduh, sebelum aku bagi, aku nak gambar kau. Sekarang kita beratur untuk minum ambil air Milo. Tadi nak air Milo tak dapat sebab Aika tunggu artis Tak apalah, kita layan je lah apa yang dia nak. Okay guys, kita dah dapat Milo 2 gelas. So next kita pergi simpan barang kejap. Lepas tu kita main game lain pula, okay? Let's go. Ya Monica